Hari ni adalah next day untuk saya continue kerja saya yang sebelum ni. Korang tengok. Yang ni settle. Ni waktu siang lah. Okay, tak nampak sangat kalau kita dekat-dekat. Kalau saya tak buang tu kan, dia akan ke sini. Ke sini ruang ni confirm besar. Ini pun sama. So far dia macam ni. Nice kan. So kali ni saya akan buat bahagian depan punya. Bahagian depan yang lampu depan ni dah siap lah. Ini orang yang sebelum ni buat lah. So kali ni saya buat yang sini satu, sini satu. Yang satu, yang sebelah ni saya dah siapkan. Tengok, saya dah awal-awal siapkan sebab saya pakai backing. Dia macam ni. Kalau kenari punya saya rasa mau beli kecil sikit lah. Okey lah. Kalau ni mungkin tak tahu berapa saiz lah. Dia saiz depan dengan belakang sama dia beli online ni. So kali ni saya ubah-ubah sikit. Kamu nak tengok tepi ni nampak sikit lah. Dia terjelur, dia keluar sana. Tapi so far fitting nampak nice lah. Okay, cara pasang pun senang. Nanti saya tunjuk lah yang sebelah sana. Ada benda yang kena potong lah. Macam ni. Saya pakai besi 88 ni saja. Pakai tahan dia. Macam ni. Belakang sama. Besi 88 juga. Pakai tembak skru banyak sikit lah. Supaya tak jatuh. Baring nanti saya siapkan. Saya buat yang kaki dia dulu. Kaki dia dulu. Setting dulu. Baru kita settle ya. Dia sendiri contoh macam ni. Yang ni buka lah, tak boleh pakai. So nanti kamu orang potong tepi ni. Ini potong. Ini potong ni, yang ni potong kiri dengan kanan. Shave je lah supaya dia boleh masuk sana. So sekarang ni saya kena potong dulu. Tapi kena hati-hati lah, takut kena kabel. So potong ni baru saya buatkan yang sebelah tu. Saya koyakkan dulu kan. Koyak lah, potong sikit ni, yang ni akan kena dekat badan apa tu? Badan ni. Dia akan kena situ. So, ni potong, sini potong, sini potong, atas sini potong. So, saya continue potong, nanti kita tengok hasil dia masuk macam mana. Dia macam ni, bracket. Sama macam ni. Ini masuk sana, jadi kunci dari belakang. Kita position dulu baru kita dapat masuk dia. So ambil ni facing ke bawah, kita tutup. Bagi dia ngam-ngam dulu. Ini kemarang center dia. Lepas tu boleh tolak. Benar ni, dia dah fit bah, fit betul-betul fit. Saya buat dulu. Belakang macam ni saja. Skru banyak sikit lah. So saya tahu owner ni memang long distance punya orang. So saya skru banyak sikit supaya tak gerak. Tengok ni. So dia takkan geraknya. Bumper pula yang gerak. So yang bawah ni senang. Bawah ni just tutup saja, tapi kena buat bracket juga lah. Macam tu juga sama. Yang bawah ni memang ngam-ngam lah. Just tutup, then adjust sikit supaya dia settle. Lepas tu settle. Yang belakang tu cuma tambah besi ni saja untuk ikat dekat belakang tu.
Dia macam ni. Ni sikit lah. So dia nanti saya akan ubah balik bagi terus buat bracket macam ni. Lepas tu yang ini tak kisahlah ni atas kah ni bawah kah, tapi saya buat macam ni lah. So saya tengok dekat orang yang pasang ni pun dekat atas. Okay. Ni sekarang ni ring ni hidup, ni untuk low light lah saya buat nanti. Mungkin atas tu highlight, ini low light, kita asing-asing dia punya kerja lah. Saya tengah buat dia punya lampu kecil macam ni. Yang ni dia ada asal dah, jadi diorang dah looping awal lah. Saya pun guna balik apa yang patut. So ini nanti saya kena kemaskan. Sebelah dah buat, so ni dah kemas. So yang ni hijau adalah lampu kecil, merah adalah signal. So nanti satu kabel keluar untuk connect ke lampu yang saya custom. Ini saya dah siap buat lah. So sekarang ni saya nak cuba masuk dulu, cuma potong connect. Yang ni saya nak kemaskan dulu. Tengah segera. Okay. Yang ni ada satu dari atas. Saya rasa kenari dia ada low light dengan highlight. Low light mungkin dia pakai ni balik. Saya tengoklah macam mana. Saya buat macam ni. Kalau ni original punya lampu soket, yang ni tak pakai sebab saya perasan saya buat ni connect satu pergi ke lampu yang besar tu, dia tak function. Jadi saya tengok owner sebelum ni dia pakai looping sini. So saya tap balik looping sini, sebab ini benda ni kan kalau ikut masuk sini memang takkan jadi. Jadi benda ni dia terbalik lah. Karikukan sini, high beam, low beam, grounding di atas. Kalau yang ni grounding dia di tepi. Kalau kamu pasan lah. Okay, grounding sini. So dia takkan sama. So benda ni orang yang sebelum ni dia dah terbalikkan benda ni supaya benda ni boleh function. Jadi saya dah ambil satu cara, ambil yang macam ni. Tengoklah kamu orang punya cara buat macam mana. Saya looping lagi untuk extend pergi bawah, untuk hidupkan ring lampu bawah tu. So yang biru dengan hitam saja. Yang negatif ni saya tak pakai. Saya ambil dua ni saja untuk functionkan dia. So ambil satu kabel panjang pergi bawah. Lepas tu yang ni saya akan tap bagus lah supaya dia nampak kemas. Sebelah ni saya sudah siapkan. Abang tengok. Dah siapkan. So sebelah ni saya akan siapkan juga. Kemaskan, tengok dia habis kemas lagi lah. Ni memang terjuntai macam ni biasa saja. So macam ni, yang lama atas sini macam ni. Yang ini pergi ke ring, semua ring tu. Yang ini pergi lampu besar. Yang ni pula saya akan buat PNP untuk grounding. Just cucuk je contoh ni. Semua main cucuk lah. Next time kalau owner mau buka bumper pun senang macam ni. Okay, ini pun senang. Tarik semua dah complete dah. Lah untuk wiring. Okey, dah siap pasang. Ini lampu siang, ini signal. So soket yang ni saya dah buat PNP. Macam tadi saya macam video time slap tu. Macam ni, nanti semua PNP cucuk saja, tak ada looping sudah. Ini pun sama, akan cucuk dekat.
tepi sini. Yang ini akan masuk dekat sini. So kita cuba dulu. Okey. Saya tunjuk hasil siap So sekarang ni lampu kecil. Okey, lampu kecil macam ni. Korang tengok. Okey. Tuntak. Ni lampu kecil Okey. Tengok. Semua ring tu hidup. Ni pun hidup. Kalau waktu malam susah sikit lah tunjuk. Nanti saya shoot untuk waktu malam atau waktu siang. So saya tunjuk yang part apa nama benda tu, double signal. Okay, double signal pun dah hidup. Semua function. Ya, okay. Double signal. And then sekarang kita tunjuk lampu highlight dengan low light. Ini ada special sikit lah. So sekarang ni saya buka habis. Ni highlight. Kau terang Ni betul-betul terang ni. Ni highlight. Kita tukar brightness. Betul highlight semua function. Okay. Kita pakai low light. Low light kali ni dia pakai bawah saja. Low light. Okay, ni low light. Low light. Bawah ni saya hidup. Yang ni dengan bawah ni dia ada lampu kecil tu. Itu saya hidup. Ya, itu low light. Okay. Cuma dia klik lah sebab dia macam mana dia tak support untuk low light punya. Sebab saya gabung sekali dia punya DRL tu. Sini. Ni low light. So ni hasil untuk lampu depan. Kalau tengok waktu siang yang macam ni. Semua ring hidup lah. Ni ring hidup, tu hidup, semua hidup. So saya akan tunjuk cinematic lah untuk ring tu saja. Okay.